أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الرضاع أي هذا باب في بيان الرضاع. Ini ialah satu bab pada menyatakan radha', yakni susuan salah satu daripada sababut tahrim. Jadi haram. Huwa ar-radha' itu makruh dibaca akan dia. Bi fathihir ra'i dengan fathahkan ra. Wa kasruha. Wa kasriha dan juga kasrahnya. Ra makna radha' ataupun ridha' boleh juga. Nah. Lughatan pada bahasa huwa lughatan ismun limassis sadi. Ialah nama bagi mas makna hisab. Sadi nah. Maknanya sadi ni makna labu susulah. Wa syurbi labanih. Mana sadi dan meminumkan akan susunya sadi. Masuk sadi itu makna radha' mana masuk sadi wa syurbi labanih. Minum tu makna hisab tu minumlah dia panggil. Itu dari sudut bahasanya lah gitulah. Wa syar'an dan pada syaratnya ismun ialah nama. Radha' tu ialah nama lihusuli labani mar'atin bagi hasilnya susu orang perempuan ataupun ma hasala minhu ataupun barang yang hasil daripadanya daripada labani mar'atin fi jawfi tiflin pada jawf tenggorokan. Tifil maknanya kanak-kanak tifil. Tifil yang mana? Yakni yang syarat dianya makna 2 tahun. Tak sampai 2 tahun. Dan wa taqaddama at-tahrimu bih. Telah terdahulu oleh haram. Menharamkan maknanya. Telah terdahulu kenyataan. Jadi haram bihi biradha'. Mana jadi mahram lah. Mana haram nikah. Bihi dengan sebabnya bisa babi radha'. Fi kitabin nikah dulu dalam kitabin nikah itu ada dah bicaraannya. Bicara kepada asbab, sabab-sabab jadi haram.
Yang mahram. Salah satu daripadanya ialah radha' dalam bab an-nikah. Wal kalamu huna, dan bermula perbahasan di sini fi hadzal bab lah. Bab ni fi bayani ma yahsulu bihi. Ialah pada nak menyatakan barang yang hukum yang hasil lah dengan sebabnya. Dengan sebab mak. Kalau arkanuhu, dan bermula rukun-rukunnya ar-radha' itu salah satun. Ada 3. Murdi'un. Murdi'un mana perempuan yang menyusukan. Waradi'un anak mana tiflun. Tifil yang menyusu. Yang menyusukan saat ni. Perempuan yang menyusukan mana murdi', murdi'ah. Anak baby yang menyusu itu radi'. Dan walabanun ada susu. Nah. Qala la tathbutu hurmatuhu illa biqaunil labani li adamiyatin. Tidak sabit oleh keharamannya. Radha' ni lah. Illa, mana dengan sebab radha' ni? Illa biqauni, malaikat dengan keadaan melainkan dengan keadaan labani itu ialah li adamiyatin, ialah bagi anak Adam yang perempuan. Susu perempuan, susu manusia, perempuan manusia perempuan. Gitulah. Tak sabit mahramiyah. Hormatuh itu makna malaikat dengan keadaan susu itu ialah li adamiyatin, bagi manusia perempuan. Jadi terkeluarlah tidak manusia. Dan terkeluar juga yang tidak perempuan. Orang laki-laki pada susu sikit-sikit. Kalau umpamanya ditakdir kau laki tu banyak juga susu, dihisap oleh baby, tak jadi. Tak jadi mahram. Naknya ialah adamiyatin. Laban itu ialah bagi manusia perempuan. Yang mana balagat tis'an minas sinin. Sekurang-kurangnya perempuan yang mempunyai susu tu umur dia 9 tahun. Tu. 9 tahun minasinil al-qamariyah. Itu minasinil qamariyati, tahun yang dibansakan kepada tahun qamariyah, tahun bulan. Tahun bulan makna tahun hijrah lah kalau mudah-mudah. Tu. Jadi ini adalah tahun kau dia sinul bulugh, aqal sinil bulugh. Sekurang-kurang tahun balik. Tu. Maka adamiyah saat itu sekurang-kurangnya dia balagat tis'an mana minasinil qamariyah takriban lebih kurang. Tak siapa 9 tahun lagi. Itu kita ambil oleh dalam bab haid di sana. Tak siapa tu dengan nisbah kepada masa yang tidak telus berhimpun. Sekurang-kurang suci dan juga sekurang-kurang haid. Itulah 15 hari 19 malam. Kalau 16 hari barulah telus. Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci daripada haid 15 hari. 15 malam jadi 2 tu 16. Jadi kalau tak telus 16. Jadi hok tak telusnya mana? Tentu dah hok paling tidak mana ialah 15 tak telus dah. 14, 13 dengan kau tak telus lagi sebab 16. 16 tak telus dah dalam 15. Jadi itu dobek takriban. Maknanya kanak-kanak yang berumur 8 tahun, 11 bulan, 15 hari. Itu nama dia 9 tahun. Tak cukup 15 hari, 9 tahun, nama dia 9 tahun. Takriban, lebih kurang. Lihtimalihal bulugh, kerana ihtimalnya adamiyah saat ni. Manusia perempuan saat ni. Ihtimalnya al-bulugh akan balik. Sebab itu aqallu qadri sinil bulugh. Kurang-kurang qadar tahun balik. Sawa'un sawa'unil bikr. Bikir maknanya anak dara. Wal khaliyah. Sawa'unil bikr. Bikir dara, anak dara. Wal khaliyah, khaliyah ni tak ada tok lelaki. Khaliyah makna sunyi, sunyi ni makna tak ada tok lelaki.
Wa ghairihima dan lain daripada keduanya bikir dan khaliyah. Tak ada kira. Adamiyah saat ni tu. Anak dara ke. Tak ada untuk lelaki ke. Atau lain dia. Nah. Ya kalau anak dara nak tubik susu kat mana? Boleh jadi tubik. Nah. Begitu juga mana orang tak ada untuk lelaki. Nah. Dia orang perempuan ni bila. Begitulah cara Allah Ta'ala melengkapkan kehidupan kita manusia. Setiap kejadian itu. Nah. Bila dia beranak. Maka dia. Nah. Jadi kalau orang lain ni panggil hormon-hormon untuk mengeluarkan satu. Dia mula aktif lah. Jadi kalau biasanya anak dara tidak berkahwin ke apa kan. Itu tak ada lah susunya. Tu. Sebab-sebab untuk menebik ke makna susu makna tak ada. Tu. Namun tak ada kira. Kalau dia anak dara sekalipun. Kalau dia tu khaliyah sekalipun. Khaliyah ni makna tak ada tu lelaki. Sekalipun. Dan lain daripada keduanya. Al-bikir dan khaliyah. Fala tasbutu tafri'. Ini tafri' keluar daripada kata saat ni. Fala tasbutu bila bani rajulin. Maka tak sabit mahramiyah. Tak sabit oleh mahramiyah. Jadi haram. Yang mahram itu bila bani rajulin dengan susu laki-laki. Wala bila bani khunsa. Tidak juga sabit mahramiyah dengan air susu khunsa. Kata wala bila bani khunsa ini malam tattadih unusatuhu. Selama mana tidak jadi wadih, tidak jadi nyatalah oleh unusahnya nyo khunsa, makna perempuan. Yakni khunsa itu dalam kitab fiqh kita bila sebut khunsa muskil lah. Khunsa ada wadih ada muskil. Wadih itu makna terai. Terai laki-laki ataupun perempuan. Maka hukum dia kalau terai laki-laki, wadih laki-laki, dia laki-laki. Jadi sebelum daripada jadi wadih itu dia muskil dulu. Dia mari daripada muskil. Lepas tu ada dalil-dalil yang mentarjihkan bahawa dia itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalaulah tarjih bahasa dia itu ialah perempuan, maka susu khunsa tu jadi hijau lah. Pada tahrim saat ni. Hak saat itu dia kata malam tattadih unusatuhu. Li'annahuma kerana bahasa yang kedua ni illah kepada kata tak memadai tidak sabit mahramiyah dengan susu laki-laki dan susu khunsa. Sebab apa? Li'annahuma kerana labani rajulin wa labani khunsa lam yukhlaqa tidak dijadikan li ghidhain. Tidak dijadikan keduanya susu, air susu orang jatuh, air susu khunsa. Tidak jadikan kedua tu bagi nak lirizai walad, bagi mengenyakkan walad. Tidak. Dia lagu lain. Kita orang jatuh bukan kadang-kadang ada tu bik susu tu sikit-sikit. Itu bukan untuk giza, bukan untuk mengenyangkan. Jadi fa'ashbaha, maka menyerupailah labanur rajul wa labanu khunsa tu. Sa'iral ma'i'ati akan sekalian tinggal lagi daripada cecair. Itu seperti itu. Wala bila bani bahimatin tidak sabit juga la yasbutu. Tidak sabit juga apa nama mahramiyah dengan susu hayawan binatang. Ada. Hatta lau syariba minhu dzakaru wa unsa lam tasbut bainahuma ukhuwah. Sehingga kalau meminum daripada labani bahimatin oleh zakarun laki-laki wa unsa orang jatuh orang tino lam tasbut bainahuma tidak sabit di antara keduanya. Orang jatuh dengan orang tino saat itu satu budak laki-laki, satu budak tino. Tak cukup 2 tahun lagi. Nyogi hisap susu binatang 2 tu. Budak binatang tu okey, hok sama-sama hisap air susu binatang tu pun tak sabit juga. Tu. Jadi tidak jadi mahram keduanya. Lam yasbut bainahuma ukhuwatun. Tidak sabitlah di antara kedua zakar dan unsa saat ni oleh ukhuwah persaudaraan ke adik-beradik ke dak.
Li'annahu kerana bahawasanya labanu bahimah. Labana bahiyatin saat ni la yasluhu li dza'il walad, tidak patut bagi mengenyekkan anak. Maknanya tu dia ada uyak. Mana isak susu ke anak dia tu binatang. Untuk mengenyekkan binatang bolehlah. Tapi tidak kepada manusia salahiyata labanil adamiyat. Akan sebagai kepatukan susu anak-anak Adam yang perempuan. Bagi mengenyekkan anak manusia tu. Tidak patut. Tidak ada saluhiyah. Kepatukan. Maknanya bagi mengenyekkan anak manusia. Sebagaimana mengenyekkan anak manusia. Memanglah kenyek anak dia tu anak binatang tu dia minum kan. Memanglah anak dia tu. Tapi untuk manusia tidak. Sebab keperluan manusia itu ada di manusia. Bukan ada di binatang. Yalah keperluan kita tu maksudnya memang ada pada semua perkara tu yang jadi ke semua. Alam ini untuk manusia. Tetapi perkara yang khususi kebutuhan dia secara kejadian dia tu. Maka daripada jenis kejadian dia lah. Wala bilabani jinniyatin. Tidak juga jadi mahramnya dengan susu jin tino, jinniyah. Li'anna ar-radha' thuluun nasabi. Kerana radha' susu ni ialah tulul mengikut nasab. Tuluwu mana mengiringi, mengikut akan nasab. Tu. Jadi kalau jadi sabik maramiyah, jadi nasab kepada jin ni. Mengikut akan nasab. Wallahu qata'an nasaba bainal jinni wal ins. Bermula Allah dan bermula Allah Ta'ala memutuskan nasab di antara jin dengan manusia. Tak ada nasab. Manusia tu dah ada. Wa hadza la yakhruju bi ta'biril asli. Ini wala bilabanin jinniyah ni. La yakhruju tidak keluar bi ta'biril asli bimra'atin. Tidak keluar dengan ta'bir asal. Dengan kata bimra'atin. Dengan kata imra'ah. Wala bilamanin man lan tablugh tis'a sinin. Tidak sabit juga mahramiyah. Susu perempuan yang tidak sampai umurnya 9 tahun. Tobik susu. Dia pun menyusu. Tifilah. Tak sabit. Limadha? Li'annaha la tahtamilul bulugha. Kerana bahasanya melam tablugh sab'a sinin. Tidak ihtimal akan balik. Tidak mungkin balik. Itu sudah dibuat muqarrar, ketetapan oleh orang panggil para a'immatul mujtahidin. Wa bi wusulihi ay wa wusuli ma hasala min. Dan dengan sampainya laban ay wa wusuli ma hasala minhu min al-laban. Makna lahu makna laban. Jadi sampainya barang yang hasil daripada laban. Lil jaufi. Sampai ke mana? Lil jauf bagi tenggorokan. Min ma'idatin au dimaghin. Daripada ma'idah usus kita ataupun dimagh otak. Biwasitati mumfatihin. Dengan wasitah perantaraan mumfatih. Lubang yang terbuka. Tu. Sampainya laban itu sampai ke mana? Sampai kepada ma'idah ataupun dimagh. Ma'idah maknanya masuk ke mulut atau tenggorokan makna sampai kepada ma'idah. Otak pun dia ada juga saluran dia. Wa in taqayahu fil hal. Sekalipun muntah-muntahlah dia akan laban saat ni. Muntahlah oleh TV lah.
Fil hali selalu. Nah. Tapi siapa dah? Siapa dah kepada apa nama dimag atau sampai dah kepada ma'idah. Lepas tu motor. Nah motor tu tubik balik lah. Limaza? Kerana apa? Sabit dah. Liwusulihi ila mahalit taghaddi. Kerana sampainya laban itu kepada tempat mengenyekkan. Sudah sampai dah. Walaupun tubik balik. Bi khilafi wusulihi ila ghairihima. Bersalah sampainya laban kepada lain daripada keduanya, ma'idah dan dimag. Sapa tapi tidak sapa ke ma'idah, tidak sampai kepada dimag atau mana misalnya? Hak ni tak jadi tak sabit susuan. Anak sesuai adik-adik tak sabit. Kal hasili bisabbihi fi jarahatin. Seperti hasil dengan memankan laban cuah. Laban saat ni, susu saat ni, fi jarahatin pada luka bi batnihi di perutnya, makna batinnya nyesok ge. Jadi ada luka ni, luka tu jadi luka sambung ke perut. Jadi dia pun cuah susu perempuan ni. Ambil. Itu. Bi batnihi kan. Au fi ikhlilih. Pada ikhlil lubeh zakar budak. Lubeh zakar budak. Ikhlil dia panggil. Ikhlil. Iwak masuk ke lubeh zakar budak kanak-kanak. Susu. Air susu perempuan tadi. Awusulihi al-laban itu ilaihima kepada keduanya. Yakni ma'idah dan dimag. Tapi biwasitatil masamin. Masami makna bulu roma. Jadi hak ni tak sabit. Itu sebab dia bukan munfatih. Tidak munfatih. Dia naknya munfatih. Tu. Malah ni bulu roma ni. Supaya kita puasa okey, makna kita cuma minyak dia serak. Tu tak ada apa ni. Memang lubang juga, lubang lian bulu roma tu. Lubang juga tapi dia tidak terbuka. Bukan munfatih. Itu dia panggil serap saja. Serap. Jadi hak ni tak jadi, tak sabit mahramnya. Kasi fil ain, dia tuankan, cuah ke laban saat ni dalam mata. Mata ni, memanglah mata ni dinding mana ni. Dia masuklah ke dalam. Tapi itu bukan munfatih, bukan. Supaya puasa jugalah membatalkan puasa tu. Rongga buka. Ni tidak. Wa biqauni radi' dan dengan keadaan radi' tu baby, tifil. Yang minum susu tu. Lan tablugh tidak sampai haulaini 2 tahun. Syarat untuk sabitnya akan untuk sabitkan akan sesuai ataupun mahramiyah ni. Tak sampai 2 tahun fi bitida'il khamisati yakinan pada permulaan yang kelima. Hak mula-mula yang kelima itu yakinan secara yakin ada. Tak sampai 2 tahun. Permulaan yang kelima. Dia permulaan yang kelima mana? Ya sekali 2 kali kenyai, 3 kali kenyai, 4 kali kenyai. Hak yang kelima ni orang panggil dia naknya hak yang kelima mula-mula dia isyak tu masih lagi dalam haulaini. Tak sampai 2 tahun. Jadi kalau dia isyak tengah-tengah duk isyak tu sampai 2 tahun tak apa. Permulaan yang kelima tu. Dia kena kurang daripada 2 tahun. Mana? Kurang daripada tahun pada permulaan yang kelima. Kali 3 kali 4 kali. Permulaan dia isyak yang kelima tu. Dia kena kurang daripada 2 tahun. Jadi kalau dia isyak dia masa tu tak cukup 2 tahun lagi. Duk tengah isyak tak lepas lagi cukup 2 tahun. Tak apa.
Anaknya kurang daripada 2 tahun pada ibtida'il khamisah. Permulaan huk yang kelima. Yaqinan kata lam yablugh haulain itu makna yakin. Fala athara lirradha ba'dahuma. Maka tidak ada kisah pada tahrim mahramiyah ni lirradha bagi susuan ba'dahuma ba'da haulaini. Kalau dah maknanya tak ada kisah kat maksudnya tak jadilah. Tak jadi sesuai lah. Tak jadi mahram. Wala ma'asyaki fi zalika. Tidak sabit juga mahramiyah dengan syok pada demikian itu. Nih. Siapa kau duk nih. Duk syok pun tak sabit juga. Nih. Sebab asalinya tidak tak sabit haram. Mahramiyah. Li khabari kerana ada khabar la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada radha' malaikat bare yang adalah pada 2 tahun. Rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu dan juga lain daripada Baihaqi wal Syaki fi sababi tahrim fi surati Syaki. Dan bagi syak pada sebab tahrim. Dan ini ataf li khabari la radha'a illah. Jadi wala ma'aki fi zalika. Limadha? Kerana apa? Li khabari la radha'a illa ma kana fil haulain. Satu. Yang kedua, illah yang keduanya wali syakki fi sababi tahrim. Kerana syok pada sebab tahrim tu. Tu. Fi surati syakki pada surah syok. Wa bitida'ul haulaini dan permulaan 2 tahun itu minim fisalil walad. Start mula kira daripada mana? Daripada berpisah anak tu daripada mak dia. Makna beranak. Tubik habis. Wa yu'tabaru kaunuhu dan diiktibarkan keadaannya. Ar-radhi' baby tu. Yahya hayatan mustaqirratan. Dia tu hidup mustaqirrah. Masa dia isak susu tu. Hayat mustaqirrah, hidup yang tetap. Bukan hayatul mazbuh ataupun harakat mazbuh. Nyawa-nyawa ikan. Jadi naknya orang panggil baby saat itu dalam keadaan tu hayatun mustaqirrah. Masa dia menyusu je lah. Lepas pada tu tak ada apa. Masuk kalau lepas tu maknanya dia tu sabit dah susu. Fala asara liwasuli ma marra. Maka tak memberi kesan. Maksud tak memberi kesan maknanya ialah tak jadi mahramiyah. Tak jadi sesuai. Adik-adik sesuai. Liwasuli ma marra. Bagi sampai barang yang telah lalu. Mana susu itulah. Ila jaufi ghairihi. Pada tenggorok ke lainnya. Lainnya lain daripada tifil sini. Li khurujihi ani maksudnya ila jaufi ghairih. Ghairih itu kembali kepada Yahya hayatan mustaqirrah. Orang yang tidak, orang panggil mana hidup dia tu mustaqirrah. Itu tidak fala atharu. Li khurujihi kerana keluarnya ghairih tu ghadhi daripada mengenyakkan. Sebab dia tidak ada hayat mustaqirrah dah. Qala wa yakun wa bi kaunir radha'i ila akhir wallahu.